أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 172. Ayat ni masuk dalam tajuk bab makan ni kita ni, hak kita duk makan ni, makan ni hak mana yang halal dan makan ni hak mana yang haram, mulai daripada ayat ni hingga ke seterus. Beberapa ayat lepas pada ini ayat bab makan ni. Jadi hak kita duk makan, duk minum, duk guna, duk pakai, dia bersangkut dengan halal dan haram. Kalau kita tak amati, terjebak kita di dalam buat yang haram lah. Jadi ayat yang kita baca mari belum pada ni tu khitab kepada manusia semua. Makanlah wahai manusia apa yang tumbuh daripada bumi ni, hak halal dan hak baik. Kita baca apa ni ada ayat yang 168 lepas Maidah. Adapun hal ni kita khusus kepada orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Setelah kata ni dia cerita mari beberapa perkara. Terus kita makan, manusia makan benda yang halal, hak tumbuh daripada bumi, yang ini turut syaitan sangat. Apabila lah ada seruan, kita jangan duduk degil kata nak turut hak tok nenek duk buat dulu ya, tak berubah. Padahal hak baru ni hak betul, hak benar dan hak sengati, tapi masih lagi duk kekal. Kalau lagu tu supun orang Yahudi tu. Sebab tu jadi hak kita baca mari akhir sekali kemarin, Tuhan royak mari kepada kita orang yang duk dakwah, orang suruh apa nama ni, tapi ia tak berdegil. Kerana ia duk nak turut hak dulu lagi tu supalah kita panggil apa ni, dia menata tu nak ke hari dak pera supa pera panggil lembu, panggil kambing gitu. Dia morning ni dengar suara ya. Tapi tak payah pun sekarang dia morning tuli bekak tak dengar dan buta tak nampak sebenar. Tak boleh fikir, fahum la yaqilu, tak boleh fikir. Jadi kalau dia panggil dakwah kan benda-benda ni lagu tu. Jadi kita ni tak silah diri kita ni supaya dengan Tuhan royak hak kita baca pada kemarin, supaya dengan menata dah. Tuhan panggil boh dengar suara tu tapi tak faham apa sekarang. Tuhan kata orang ni orang you panggil dia panggil iyan naik maknanya panggil saja. Dalam ayat yang kita akan baca Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Khitab tuju ayat ni kepada orang yang sudah beriman, bukan manusia semua ni, khususnya orang yang beriman dah. Tuhan kata belah mana, qulu min tayyibat, makanlah kamu semua dari benda yang baik. Benda yang baik, benda yang comel, benda yang beri tenaga, benda yang tidak mudarat kepada tubuh badan, masuk dalam benda yang baik ni. Kalau gitu kita duk makan yang tak baik. Benda yang tak baik ini ada dua hukum. Kalau tak baik berdoa tu dia haram. Kalau dak celah-celah tu masuk dalam makruh. Isap rokok ni baik ke tak? Tak ada siapa pun ulama yang kata isap rokok ni sunat.
ia ada dua hukum. Sama ada makruh ataupun haram. Tahu tak? Dah. Kalau hak jenis wasa telajak yang nampak tu rokok learning tu masuk dengan campur dengan macam-macam. Supaya dengan orang budak-budak wedding learning ambil air ketung, lepas tu mari campur dengan banyak-banyak perkara tu, membawa kepada tak jadi baik. Tak baik kepada tubuh badan. Jadi rokok pun learning pun belah tu lah juga yang buat yang campur, yang celup arak dulu mula-mula dan campur macam-macam, sehingga ulama yang baru-baru ni dia waktu beri hukum kata haram rokok ni, isap rokok haram. Dan orang isap rokok sendiri dia tahulah berasa lagu mana rokok learning dengan rokok dulu tu. Dia rasa sendiri. Dan orang tak isap dia tak tahu. Tu. Jadi ulama hak dulu dia kata makruh. Jadi hak dia ni kata haram. Jadi ramailah hak kata haram zaman ni haram. Kerana berubah daripada hak baik itu kepada yang tidak baik. Jadi mengikut ayat ni memakailah hak benda yang baik. Maradaqanakum, daripada apa yang kami telah mengerniakan kepadamu. Hak kuwi kamu makan hak walak-walak, makanlah. Mung tak usah duduk bimbing. Bukan semua ni hak aku royak ni atas dunia ni tak boleh makan. So banyak hak boleh makan. Nah, jadi kita akan tengok dalam ayat yang kesungguhnya gapo hati hak tak boleh. Tuhan royak hak tak boleh. Hak boleh tu dia tak royak. Jadi apabila hak tak boleh, maka selain pada tu boleh masuk dalam hukum harus. Selepas pada memakai dah, dia kata washkuru lillah, dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Kerana tu hari kita. Segalanya makanan tadi tu hari kita kena syukur. Syukur kita ni salah satu kita puji orang bui tu mana syukur dah. Syukur yang ada dua. Syukur kita sebutnya baik sungguh dia tu yang kita. Yang kedua kita buat hak dia suruh. Aku syukur kamu ni musuh gapo aku kena buat belaka. Itu masuk dalam syukur yang kedua. Selain pada puji ada kita sebut. Tu. In kuntum iyyahu ta'budun, jikalah kamu betul-betul beribadat tunduk kepadanya, iyyahu ni makna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'budu mana sembah. Kalau betul-betul nak sembah Tuhan, mu kena buat lagi ni sebab ayat ni bersyukur ke dia. Tidak ke mung tak masuk dalam orang bersyukur. Makan belaka, halal pun makan, haram pun gomo, syubhat pun tak tinggal. Syukur dak. Jadi kalau muna ayat kata mung ni orang betul-betul beribadat sembah Tuhan, maka tak dapat tahap lagi tu. Tak sengerti orang panggil. Yang naknya segala-gala buat kerana Allah, syukur ti dan makan hak baik, tahu hak ni hak Tuhan larang, hak ni hak Tuhan. Hak Tuhan tak larang. Maka masuk dalam ayat ni, masuk dalam orang yang betul-betul tunduk dan juga percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu ayat yang kita baca ni. Mudah-mudahan kita ikut dan kita amal, insya-Allah ia akan membawa kita selamat dunia dan selamat akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdiha, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.